Hai, Assalamualaikum. Saya Humairah. Hari ini kita nak pergi Mayflower 5.0. Dekat mana? Okey, sekarang kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita gerak sekarang. Kita sampai ke arah Enang, kita solat subuh dulu. Kita dah selesai solat subuh. Jom kita teruskan pergi ke pesta buku. Terima kasih Teacher Zai belanja kami semua. Tamatlah zaman persekolahan, ku masih dihantui memori. Kita dah sampai di Mayflower 5.0. Waktu kecil, waktu yang gemilang, oh Tuhan tak mahu pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama. Kita ada Legoland. Kita ada School Days. Kita ada Monster. Kita ada Gempak Star. Kita ada game buku. Kita ada Mummy Happy. Ada Exploria. Ada macam-macam lagi di Mayflower 5.0. Best tau dekat seminar pengawas pusat sumber Kelab Nilam dan pertandingan jejak maklumat peringkat antarabangsa. Apa pandangan cikgu tentang Mayflower Day 1? Okey, terima kasih ya. Okey. Untuk Mayflower Day 1, cikgu lihat kebanyakannya ada yang first timer, pertama kali datang, tahun lepas tak pernah join. Okey, tahun ni dia join. Dan hari ni kita ada 39 buah sekolah, ada 500 lebih murid-murid bersama dengan guru pengiring. Dan bila kita lihat, bila pertama kali datang ke Mayflower 5.0, muka yang penuh ceria, muka yang penuh teruja, mungkin sebab nak ilmu baru ataupun mungkin nak berjumpa dengan kawan-kawan baru. Jadi cikgu rasa sangat-sangat teruja, cikgu rasa happy sangat-sangat. Dan cikgu tak sabar nak menunggu hari esok, lusa dan seterusnya hari terakhir penutup. Tahniah untuk Mayflower Day 1, semua peserta semua terbaik. Terima kasih. Perfect night tonight. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Nak tengok Papa Dola tak? Now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Habis dah Mayflower untuk Day 1. Apa lagi? Jom kita balik. Okey, Tona kat rumah. Penat. Nah, awak lapar ke? Kenapa? Awak lapar? Kenapa? Sebab kita beli makanan. Nak. Nanti kita balik Kuantan, boleh? Boleh. Pasal!